proses penceluran ayam dan proses mencabut bulu ayam. Ini merupakan mesin mencelur ayam. Mesin ini berfungsi untuk melonggarkan liang roma ayam supaya proses mencabut bulu lebih mudah. Ini merupakan panel kawalan. Button ini berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan mesin. Dan ini merupakan panel untuk mengawal suhu air di dalam mesin ini. Suhu yang ditetapkan untuk mencelur ayam adalah 60 darjah Celsius. Air akan dimasukkan ke dalam tangki ini dan mesin akan dihidupkan. Suhu akan ditetapkan kepada suhu 60 darjah Celsius. Setelah suhu air di dalam ini mencapai tahap yang dikehendaki, ayam akan dimasukkan ke dalam mesin ini selama 30 saat untuk proses mencelur ayam. Ini merupakan saluran untuk membuang air. Saluran ini berfungsi ketika proses mencuci mesin. Ini merupakan mesin mencabut bulu ayam. Mesin ini berfungsi untuk menanggalkan bulu ayam dengan lebih mudah. Ini merupakan tempat untuk mengeluarkan dan memasukkan ayam. Ini pula merupakan jari getah. Jari getah ini berfungsi untuk menanggalkan bulu ayam tanpa merosakkan isi ayam dan kulit ayam. Ini adalah saliran pembuangan bulu. Bulu ayam yang telah tercabut melalui mesin ini akan terkeluar melalui mesin ini dan masuk ke dalam raga utama. Ini adalah panel untuk mengaktifkan mesin mencabut bulu ayam. Kita tengok. Seterusnya kita akan ke cara penggunaan mesin mencabut bulu ayam. Selepas ayam dicelur, ayam akan dimasukkan ke dalam mesin ini. Selepas itu, mesin akan diaktifkan. Mesin akan berputar selama 30 saat. Semasa mesin berputar, air akan disiram ke dalam mesin bagi memudahkan proses untuk mencabut bulu ayam.